Ya bang. Kau ni Salam. dua apa ni? Ya chicken popcorn dengan keju wedges. Oh yang pokok. Kerja beja satu. Boleh dia pakai? Assalamualaikum Lim. Salam. Busy kan pak? Ya tak ada busy sangat. Okey bisnes saya ni? Okeylah, bolehlah tolong mak aku. Oh ya. Tanya lepak jom. Boleh lah tapi tunggu aku tutup kedai dulu. Oh. Dengan aku roja buat. Roja lah. Okey. Kan tempat biasa lah. Apa roja? Okey. Ya, belah dulu. Okay, RM5. Terima kasih. Sama. Minang nung minang nang nung minang neng minang nang neng minang nung minang nang nung minang neng. Kita nak gana. Kita jalan-jalan lah cari mangsa. Lepas tu kita pau. Satu kerja kita. Mana balong? Jangan tinggalkan aku. Ish. Teruk. Gerak. Ish. Tak ada mangsa lah. Ada kedai kat sana. Jom kita pergi. Jom. Jom. Gerak. Oi! Apa hal kau datang ni? Abang Long tuan seropok kedai ni. Kalau kau tak nak bayar, kami robohkan kau punya kedai. Dengan kau sekali kami goreng. Siapa balong kurang? Balong. Aku balong kenapa? Besar balong kurang? Biasa. Ni ada abu ni. Aduh, jangan tahu pula. Gerak. Dah lah pendek macam gangster belau. Sempak lagi. Assalamualaikum Lim. Salam. Dah lama dah tunggu. Tak ada lama sangat. Ya aku sebenarnya kan. Aku susah tu. Kau tolong tak? Tolong apa? Yang 100. Aku kenapa lah? Tapi kalau pasal duit ni, pergi tanya Abu. Mana dia? Aku dah call dia ni. Dia kata kejap lagi sampai. Oh ya. Ha. Tunggu lah dia. Okey. Ha. Oh ya. Oi. Sampai pun. Lama tunggu. Lama tu. Apalah. Lama Sorry tu tadi aku lambat ada hal sikit. Kau orang buat apa tadi? Nampak macam rancak je. Dah, main ni. Nak pinjam duit. Kenapa man? Aku nak tengah mulakan duit tu. Nak untuk apa? Nak untuk duit belanja. Aku nak kerja tu. Nak cek duit. Kerja apa? Cari je lah kerja apa-apa. Kerja burger ke. Cari je. Lepas tu dapat dah. Kerja tu ke apa tau. Tengah fokus nak sekolah ni weh. Je lah. Kerja yang mana-mana. Burger ke, catering ke. Ya aku sekarang ni sekolah tu. Sekolah. mana? Kita orang sekolah sama je. Ada je duit. Orang tak apa lah. Orang kaya. Ada rumah. 3 tingkat. Ada kilang. Handsome pula tu lagi. Kau tak borak pasal rupa dengan aku lah. Aku kalau borak pasal rupa ni mesti kalah jauh punya lah. Tak payah bertanding pun dah tahu lah. Tapi kalau borak pasal duit, kita cerita balik bab rupa tadi. Sama je lah kita. Aku pun sekarang ni tak ada duit juga ni. Macam mana lah nak cari duit ni? Okay, tak apa. Kau nak duit kan? Siap nak perlu ni. Nah. Okay, semalam aku ada dengar berita yang ada turnamen futsal. Oh. Kita masuk lah. Dapat RM5,000 tau. Serius lah, RM5,000? Ya, RM5,000 tu. RM5,000 weh. RM5,000 Weh, kaya kita weh. Kau nak join tak? Boleh lah. Boleh lah. Weh, nak duit ni weh. Duit tu. Boleh lah. Susah nak dapat tu. Aku ambil RM2,000, kau ambil lah RM1,500. Mana boleh kesian Mana tu. boleh ni. Tak ada Aduh. aku apa. Bagi lah. Ya, nanti kita bagi lah.
Tapi kita kena cari lagi 2 orang. Kita bawa 3 orang. Adik kau Meo tu bukan reti main bola? Dia dah tak main sukan lah. Dia sejak masuk online ni dah asyik bully orang ni. Aduh. Cuba try pujuk dia. Kau pujuk dia. Mana tahu ada buka hati dia untuk main futsal balik. Nanti aku try pujuk balik ni dulu. Kalau dah dapat, boleh lah. Lepas tu kita kena cari lagi seorang. Lagi seorang siapa ni? Apa ni? Apa dia? Dah, tak apa lah. Nanti kita cari dia. Cari seorang. Kita cari lah. Dah. Kita pun dah lama kan. Aku pun ada hal ni. Aku Kia, pun gerak ada luar. hal tak. Okay, gerak lu. Okay, kat luar. Hongkongnya nekoti banding-banding ke. Kau diamlah. Kau boleh diam mak. Memekak lah kau ni. Dah memekak lah hari-hari. Sorry ah, lek ah. Hari ni tak ada job ke? Aku rasa ada lah. Tapi budak-budak taman sebelah lah. Tapi better kita duduk sini. Sebab ramai juga jalan kaki, naik motor, naik basikal ke. Kita faham lah. Kita Tapi sebelum tu, baik kita cari budak cepat. Abang Abang Long marah. Tak pasal kita 3 kat kena. Ku berjalan di dalam hujan, mencari api yang terpadam. Nak masuk pula. Sedapnya suara aku tadi. Aku rasa aku boleh jadi penyanyi ya. Woo! Ada budak tau. Mana? Budak! Budak. 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 Budak, nanti. Budak. Kau nanti. Jangan boleh bang. Kau bak duit kau sekarang. Sekarang. Saya tak ada duit bang. Kau lalu sini kena ada duit. Kau jangan suka-suka lalu sini. Ni kawasan kami. Saya tak tahu ni tempat bang. Tak ada kami. Sekarang ni kita nak duit je. Kami nak duit. Bagi sekarang. Kawasan abang. Tak ada. Kena bayar. Ni. Free je. Saya tak duit bang, betul bang. Betul kau tak ada duit. Betul. Aku panggil abang long aku. Abang long. Aduh, apa ni? Benda kecil untuk dia settle. Aku baru nak healing. Sibuklah diorang. Apa ni? Dia lalu sini tak nak bayar bang. Kau dah lalu sini, kau bayar sekarang. Tak duit bang, betul bang. Tak ada, aku tak kira. Kau bayar sekarang. Lepas saya bang, boleh bang. Jauhnya rumah. Penat tu adik aku tu. 10 orang je. Tak apa. Tunggu kau. Tak ada. Macam mana? Kau bayar sekarang. Betul bang. Tak ada, sebelah aku pecah kan muka kau. Kau Tak, kau bayar tak kau sekarang. sakit nanti. Betul, saya tak Kau duit bayar. bang, boleh Aku lah, tak bang. kira, tak kau ada bayar. duit. Aduh. Balik kau sekarang. Abang. Aduh. Aduh. Weh, dia terlepas. Buat tournament. Risau. Dapat 500,000 kot. Serius tak? Wish. Semalam aku ada jumpa seorang abang ni. Dia training seorang-seorang kat pusat. Ya. Sebelah rumah dia sebelah pusat je. Dia pakai kereta warna merah. Banding ke. Ni. Kau ada duit? Nanti. Bang, bang. Kau ada duit? Yang ni bang. Betul kau tak ada duit? Betul. 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 Kenapa ada motor kat situ?